Penjelasan solat rukun kauli dan rukun fi'li. Lebih lagi rukun kauli dalam solat. Mana wajib bacaan mesti dengar oleh telinga. Faham dah nak tanya apa? Dengar baik-baik orang sini. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu 'ala sihhati syai' wa kana juz'an minhu. Satu perkara yang mesti kita buat untuk sahkan satu ibadat dan dia juzuk dalam ibadah. Apa makna kauli? Al-lafzu minas saut. Lafaz yang melontarkan suara yang berbunyi. Maksudnya bila rukun kauli, maksudnya ialah bacaan yang mesti mengeluarkan bunyi. Ada 5 tempat dalam sembahyang. Pertama takbir, yang kedua Fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat selawat dalam tahiyat akhir, yang kelima memberi salam. 5 ni wajib dengar. Kalau tak dengar, tidak berbunyi, tidak sah. Baik, setakat mana kuat nak dengarnya rukun kauli, takbir sampai salam tadi. Ada 5 volume yang diamalkan oleh orang awam. Dengar baik-baik. Volume pertama afdal, volume kedua harus, volume ketiga makruh, volume keempat tidak sah, volume keempat haram, volume yang keakhir, yang kelima tidak sah sembahyang. Mana volume yang pertama afdal? Al-isma' bi nafsih, memperdengarkan telinga kita seorang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faham? Kita dengar. Afdal. Dalam majmu' ada sebut, Rawdatul Talibin ada sebut. Bacaan yang kedua, volume kedua harus, tidak makruh lagi. Orang kedua dapat dengar. Orang kedua kita ni orang kedua dipanggil. Jiran sebelah kanan kiri boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang sebelah boleh dengar. Okey. Yang ketiga makruh. Orang ketiga boleh dengar. Ni orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Faham tak ke? Orang tiga pun boleh dengar. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang ketiga dengar. Makruh bacaan itu. Yang keempat haram. Satu masjid jam keren. Maliki yaumiddin. Tu imam paling campur nak sewel, itu haram perbuatan. Faham tak? Yang kelima, volume ini tidak sah. Tak sah. Faham? Tak sah. Ni ramai orang buat. Yang tak sah yang kelima ni apa? Ada 3 mazhab. Mazhab yang pertama dipanggil mazhab mazhab Tedung Sela, King Cobra. Bunyi smash. Tak sah semayang. 4 mazhab tak sah. Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali. Dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Baghawi, ijma' sahabat Nabi, Nabi semayang berbunyi. Ini tak sah. Itu bukan bacaan. Nabi sebut dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah semayang tidak membaca. Yaqra tu membaca. Qara'a yaqra'u qira'ah. Apa makna yaqra? Mengeluarkan suara dari mulut, keluarnya bunyi daripada bibir. Dia tak keluar suara. Tedung Sela. Mazhab kedua tidak sah. Mazhab sweh. Sweh. Tak sah. Mazhab yang ketiga tidak sah. Mazhab ayah su. Bisu tu. Mulut pun tak buka. Ambil penumbuk tu, bau. Ada tak orang kata? Tak sah. Walaupun dia sudah semayang 40 tahun, tak sah. Kesian dia. Siapa suruh tak mengaji? Bodoh. Makan banyak, kereta 2 biji. Betul tak? Mengaji dah. Tak sah. Mu tanggung lah. Sahabat Nabi tak betul tak sah. Mu sahabat siapa? Sahabat YB pun tak. Faham?